for our second umrah. I'm feeling not so well. Tapi kita dah niat nak buat umrah, berihram. Kami and Mirul, kita orang naik pagi. Now dia punya price dah naik. 100 untuk tawaf, 100 untuk sa'i. Satu orang. Let's go. Sebelum start, kita doa banyak supaya lawyer-lawyer kita punya kentut semua bertukar jadi sedawa, air kencing kita bertukar jadi peluh, air besar kita bertukar jadi tenaga. Amin, amin, amin. Ni ustaz kita orang yang bawa kita orang tawaf sepanjang kita orang kat sini. Siapa yang tak larat ataupun bawa orang-orang tua boleh naik bagi. Nanti kena scan, lepas tu beli tiket semua online. Boleh pilih nak sa'i atau tawaf saja atau dua-dua. Lepas tu pilih pukul berapa. Tapi lepas korang beli je tiket, korang boleh terus masuk. Naik bagi lagi murah daripada upah orang Arab tolak untuk wheelchair. Naik bagi dalam 1 jam dah selesai dah umrah. Bagi ada tingkat atas sekali dengan tingkat 2. Tingkat 2 ada aircon and bertutup. Tingkat 4 ni tak ada aircon and terbuka macam ni. Tapi waktu kita orang pergi ni tingkat 2 tengah renovate, jadi tingkat 4 je yang buka. Selesai je tawaf, dia bagi air zam-zam, solat tawaf, lepas tu sambung sa'i pula. Tak sampai 1 jam kita dah bertahlul. Selesai umrah sunat kita orang yang kedua. Makan kita orang sihat ya kat sini.